Baiklah, telah selesai pembelajaran kita berkenaan penggunaan ayat. Iaitu kita ada frasa nama atau frasa nama, frasa kerja atau frasa kerja. Lagi? Frasa nama, frasa sandi nama. Ada lagi? Frasa nama, frasa ayat. Ya, jadi setelah kalian belajar dengan mendalam tadi, saya ingin buat saya ingin ada satu perkara saya ingin ajar anda lagi, iaitu kita akan menganalisis kesalahan ayat dalam video pendidikan di mana-mana media sosial seperti TikTok apa semua. Okey, jadi izinkan saya buka video pertama lah. Tengoklah. Dekat sini kita ada 24 darab dengan 11. Okey. Ayat yang telah tertera pada video tadi ialah dekat sini kita ada 24 darab dengan 11. Kalian rasa apakah kesalahan yang terdapat dalam video ini? Rasa macam tak ada salah. Dia ada. Ada salahnya. Kesalahan pertama yang kita dapat lihat ialah penggunaan perkataan dekat. Kenapa perkataan dekat salah? Kamu suka tak guna perkataan saya ada dekat sini? Suka? Ataupun saya jumpa dia dekat sana. Salah tu. Dekat ni hanya untuk kata negatif. Dekat tu berfungsi sebagai kata negatif. Dan dekat tu kata yang boleh berfungsi sebagai inti. Jadi sepatutnya perkataan sini tu perlu digantikan dengan kataan yang seperti fungsinya seperti frasa seri nama, iaitu di sini. Jadi selain ini kita boleh katakan pada ayat ni ialah perkataan pemilihan perkataan dekat itu. Jadi di sini kita boleh lihat kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan kata hubung ataupun kesalahan diksi. Yang kedua, kamu perasan tak? Cikgu tadi dia katakan darab dengan 11. Darab itu kata apa? Kerja. Kata kerja. Kata kerja apa? Kerja. Okey. Tak transitif. Alah tu. Kata kerja transitif. Mendarabkan, didarabkan. Bila kata kerja transitif, dia perlu disusuli dengan Objek. jadi dengan objek tak dengan? Bukan. Objek. Kata hukum. Ya, betul. Dengan tu bukan objek. Jadi, apa yang seharusnya berlaku pada ayat ini ialah perkataan dengan itu harus digugurkan. Perlu digugurkan. Jadi, 24 darab dengan 11. Jadi, ayat yang lebih tepat ialah di sini kita ada 24 darab 11. Faham? Dengan itu perlu digugurkan lah, dibuang. Ya, sebab kataan darab tadi perlu disusuli dengan objek. Okey, tengok ayat video yang kedua ya. Rumah, kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Apa salahnya di sini? Apa salah tata bahasa ataupun kesalahan ayat yang berada pada video ini? Macam pelik je ayat tu. Kita Kan? doakan apa? Itulah. Pandai pun. Jadi, saya kata tadi, doakan tu kata apa? Bekerja. Bila kata kerja, dia perlu disusuli dengan Pelengkap atau objek. betul. Jadi di sini status doakan ialah kata kerja Transitif. betul, transitif. Jadi dia ayatnya perlulah kita doakan siapa? Ikutlah murid-murid ke, guru-guru ke, orang di rumah ke. Satu lagi, dalam keadaan yang sihat walafiat. Apa yang salah di situ? Dalam keadaan sihat walafiat. Kenapa kamu kata yang tu tak ada? Dia ada. Sebab dia bukan ayat majmuk Betul. Jadi apakah sebenarnya fungsi kata yang? untuk menghubungkan antara dua ayat. Ya, dua klausa. Jadi di sini kita tak boleh lah nak pancangkan dia. Guna perkataan yang tu dia jadi lari mana lah. Di ayat yang lebih tepat ialah kita doakan siapa? Kita ambil contoh lah dalam video ni. Cikgu ini ingin doakan murid. Kita doakan murid-murid agar sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Jadi sebenarnya dia telah dua kesalahan, iaitu kesalahan
tiada objek. Yang kedua ialah kesalahan penggunaan kata hubung. Faham? Faham. Tengok video yang ketiga. Ibarat kata yang ni senduk, yang ni sudu, yang ni sudu kecil. Faham tak? Apa yang kalian nampak kesalahan yang ada dalam video ni? Saya tak nampak. Tak nampak? Macam biasa dah kan kita guna. Okey, yang ini dompet. Yang itu apa tu? Berhenti lah kan. Betul dia. Di sini macam situasi tadi. Perkataan yang tak ada. Jadi kalau yang itu kursi, yang itu meja, betul tak? Jadi salah. Beli ayat pun. Yang tu dia sebagai fungsi sebagai frasa subjek. Situlah tu silapan dia. Yang tidak boleh berfungsi sebagai frasa subjek. Yang ni hanya ada jika disusuli dengan ayat klausa utama, induk ataupun klausa sampingan yang kita ingin pancangkan. Jadi di sini ayat yang lebih tepat ialah ibarat ini senduk, ini sudu dan ini sudu kecil. Ataupun lebih ringkasnya ibarat ini senduk, sudu dan sudu kecil. Kita jadikan ayat itu sebagai ayat majmuk itu. Faham? Lepas tu dah ada berlaku sesuatu kuburan kat situ. Kita tak boleh dah gunakan yang ini, yang itu. Itu saya amat kecil lah dengan masyarakat sekarang gini. Dan terlalu normalisasikan penggunaan kata bahasa yang salah. Jadi kalian ada apa-apa soalan berkenaan apa yang telah kita belajar pada hari ini? Setakat ini kami rasa macam tak ada soalan lagi. Ada. Tapi mungkin kalau kami analisis sendiri, banyak persoalan yang kami nak tanya. Dia mana tentulah. Boleh macam tu. Okey. Jadi saya bagi tugasan, kalian perlu cari sekurang-kurangnya 2 buah video untuk kalian analisis salahnya di mana dari segi struktur, susunan ayat, bahasa dan sebagainya yang berkaitan dengan sintaksis lah. Boleh? Jadi kalian berbincang apa dua orang kalian. Boleh? Kita jumpa pada esok lah. Terima kasih, Doktor. Sabar. Adik, banyaknya budak aku nak kena selia ni. Musim-musim praktikal ni memang sangat sibuk aku. Assalamualaikum, Doktor. Oh, Waalaikumsalam. Syakir, Mira. Doktor lapang ke sekarang? Ya, saya lapar. Silakan duduk. Kami ambil masa Doktor sikit boleh? Tak apa, tidak masalah. Tidak masalah. Kami nak tanya berkenaan dengan kesalahan penggunaan ayat yang Doktor bagi tugaskan waktu kelas semalam. Saya ingat. Boleh. Kami Silakan. ada analisis tapi kami tak pasti kesalahan itu betul ataupun tidak. Oh, Okey, faham. untuk video pertama, video ni saya dapat dekat YouTube. Oh, di YouTube. Okay, faham. Video ni dihantar oleh Didik TV. Betul. Kita tengok. Biji benih ni nak tanam cikgu boleh jadi pokok. Jadi apa yang awak dapat dalam video ini? Ayat yang saya dengar dia kata nak tanam cikgu boleh jadi pokok. Jadi ayat tu saya pun tak faham apa sebenarnya maksud yang nak disampaikan. Tapi setelah saya analisis, saya dapat kenal pasti yang ayat ni tak ada subjek yang jelas. Dia hanya ada predikat je, iaitu nak tanam cikgu boleh jadi pokok. Tapi kita pun tak faham maksud sebenarnya ayat yang nak disampaikan tu. Macam kita tahu, kalau kita nak buat ayat kan kena ada subjek dengan predikat. Tapi ayat ni hanya ada predikat jelas. Okey, jadi ayat ni seolah-olah dia menyatakan guru akan berubah menjadi pokok. Bukannya guru menunjukkan cara menanam pokok. Kalau kita dengar pun kita keliru dengan maksud yang nak disampaikan. Jadi saya tak pasti ayat yang gramatis dia apa. Boleh Doktor terangkan? Jadi dalam kes ini kita boleh lihat dari segi semantiknya dengan apakah yang ingin sebenarnya cikgu itu lontarkan ayat. Kita boleh tengok dari segi bagaimana situasi ataupun komunikasi itu berlaku sebelum cikgu itu lontarkan kata-kata beliau. Apakah yang telah dikatakan oleh saya nampak tadi ada lagi seorang cikgu jadi saksi. Jadi kamu boleh tengoklah di situ apakah soalan ataupun huraian yang telah dinyatakan oleh dia
dan dari beliau, dan kamu cubalah untuk melakukan asumsi ataupun kamu fahami makna sebenar apa yang cikgu itu ingin sampaikan. Cuba kamu tu telah baik-baik. Saya rasa cikgu tu dia nak menyatakan bahawa cikgu yang lagi seorang tu nak tanam pokok. Okey, saya boleh terima maknanya. Jadi apakah ayat yang sesuai untuk video itu? Saya rasa untuk ayat ni yang saya boleh katakan, subjek dia kita boleh guna frasa nama iaitu cikgu. Lepas tu kita boleh guna frasa kerja tanam. Lepas tu kita boleh guna juga sebelum frasa kerja tu kita tak tanam pokok. Sebelum tanam pokok tu kita guna kata bantu iaitu hendak. Jadi kita boleh buat ayat cikgu hendak tanam pokok. Betul tak? Betul tak? Ni saya nampak betul lah, jelas saja. Itu untuk kesalahan yang pertama. Saya ada lagi 2 kesalahan. Kesalahan yang kedua, kesalahan yang kedua pula video ini. Ini merupakan video sejarah bagi murid tahun 6. Perintah oleh Sultan, perlis oleh Raja. Ayat dia perlis oleh Raja. Ayat dia macam tergantung sebab setelah saya analisis, saya telah memastikan bahawa ayat ni tak ada predikat. Hanya subjek je, iaitu frasa nama sahaja. Nampak. Dalam ayat ni dia ada perlis oleh Raja. Perlis tu subjek tapi dia tak ada predikat yang menerangkan perbuatan atau keadaan subjek tu, yang menerangkan perlis tu lah. Jadi frasa oleh Raja ni dia tak boleh berdiri sendiri tanpa wujudnya kata kerja transitif. Sebelum frasa oleh Raja tu, lepas tu kita dapat lihat oleh Raja ni dia tergantung lah dan tidak gramatis. Makna yang nak disampaikan tu tak jelas. Betul. Okay. Jadi kata sendi oleh ni dia digunakan untuk menandakan pelaku dalam ayat biasa kan? Ya, betul. Jadi dalam ayat ni apa yang saya nampak, dia tak ada predikat dan kita boleh tambah predikat dengan menggunakan frasa kerja. Betul, frasa kerja transitif. Ya, betul. Okay. Jadi yang saya boleh tambah untuk kata kerja bagi ayat ni ialah perintah. Kalau kita nak buat ayat yang betul, perlis diperintah oleh Raja dan bukannya perlis oleh Raja. Betul. Dia akan menjadikan ayat itu lebih lengkap lah. Sebab perlis oleh Raja ni dia tiada satu maklumat ataupun makna yang tertentu untuk disampaikan. Jadi boleh terimalah analisis anda untuk ayat ini. Ada apa-apa lagi? Yang terakhir, yang ini pula video yang kedua tadi tak ada predikat. Yang ketiga ni pula dia tak ada subjek. Faham. Ayat dia yang ni saya jumpa dekat TikTok seorang guru. Tidaklah bermaksud ada buah, ada tangan. Tidaklah bermaksud ada buah, ada tangan. Maksudnya ayat ni dia macam tergantung. Dia ada predikat, dia tak ada subjek. Kiranya kita tak tahu predikat tu terangkan pasal apa, berkenaan dengan apa. Jadi kita dapat analisis yang ayat ni tak ada subjek yang jelas. Lepas tu dia menggunakan ayat dia menggunakan kata nafi yang dihadiri dengan partikel lah, iaitu tidaklah sebagai kata penegas bagi menafikan predikat tersebut. Tapi ayat ni tak ada makna yang jelas tentang penerangan predikat yang berkaitan dengan frasa apa kerana dia tak ada subjek tu. Jadi untuk wujudkan subjek, saya rasa kita boleh tambah peribahasa itu sebagai subjek dan seterusnya tidaklah bermaksud ada buah dan ada tangan sebagai predikat bagi ayat itu. Barulah makna ayat itu lengkap. Betul tak? Apa yang saya setakat dah nampak, betul lah penjelasan kamu tu. Sebab ayat yang telah diujarkan tadi, dia tidak fokus tentang apakah situasi yang ingin disampaikan oleh cikgu ke apa lebih. Betul? Betul lah apa yang kamu huraikan tu. Jadi setakat 3 video ni saja yang saya jumpa tentang kesalahan penggunaan ayat ni, dan saya rasa benda ni dapat menambahkan ilmu baharu kepada saya. Betul. Tahniah Amirah kerana berjaya menganalisis kesalahan. Okey, Syakir, ada soalan? Saya ada juga. Boleh tanya, Syakir?
Berdasarkan soalan tugasan yang Doktor bagi semalam, saya pun telah terjumpa beberapa video. Salah satunya ialah yang ini. Tesis, ingatlah si kodok dan oleh. Sains tip tahun 4 proses fotosintesis. Jadi berdasarkan apa yang saya telah analisis semalam, jadi dalam bahasa Melayu kan, frasa apa yang saya dapati kesalahan istilah dalam dalam video itu, saya dapati frasa tip sains sebenarnya apa doktor? Tip sains ke ataupun sains tip? Oh, di sini kita kena lihat bagaimana frasa nama itu dibina. Iaitu kita lazim dengar ialah hukum DM kan? Hukum DM. Jadi hukum DM ni diterang dan menerang. Jadi perkataan unsur yang diterang ini perlu berada di hadapan kan? Betul. Dan unsur yang menerang perlu berada di belakang. Betul betul. Betul. Jadi jawapan untuk masalah ini ialah tip sains dan bukannya sains tip kan? Betul. 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 Pandai kamu Syakir. Terima kasih doktor. Ada lagi kakak ini nak tanya saya? Ada doktor. Ada lagi kakak ini nak tanya saya? Ada doktor. Saya jumpa juga video yang kedua, tetapi saya rasa masalah video pertama dan video kedua ini berkait rapat, iaitu hukum DM. Cuba doktor dengar ini. Goreng pisang yang dijual di gerai itu sungguh rangup dan sedap. Kesalahan ini memang sangat lazim dalam kalangan rakyat kita. Ya. Kerana kita ni sering tertukar dalam penggunaan apa yang perlu diterang dahulu atau apa yang perlu menerang dahulu. Jadi di sini antara satu silapan ataupun kesalahan yang sangat dinormalisasikan dalam kalangan rakyat kita lah. Jadi cuba beritahu saya apakah jawapan yang tepat untuk masalah itu. Jadi setelah dianalisis, saya jawapan yang tepat ialah pisang goreng yang dijual di gerai itu sungguh rangup dan sedap. Sebab kerana apa yang kamu baiki di situ? Saya menukarkan goreng pisang menjadi pisang goreng. Jadi pisang unsur diterang dan goreng itu menerangkan keadaan pisang itu. Betul, ada. Ya. Tapi biasa kita tengok dekat gerai-gerai, mereka mesti gunakan goreng pisang. Betul. Jadi kita perlu cubalah gaya upaya supaya negara kita ni mampu untuk menggunakan tata bahasa yang betul walaupun dalam perniagaan yang kecil-kecil pun, kerana mereka mampu berimpak pada generasi muda kita lah dalam nak memahami ataupun nak melazimkan dengan keadaan. Nanti anak-anak yang terikut. Anak saya pun kadang-kadang goreng pisang. Ayah nak goreng pisang. Jadi kita perlu didik generasi ni sejak dari kecil lagi lah. Ya, sejak kecil lagi. Sejak kecil lagi. Okey. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi doktor. Banyak awak punya ni. Saya buat banyak kerja lagi saya ni. Ni video yang terakhir doktor. Okey, boleh. Jadi yang Gunung Jerai merupakan salah satu gunung yang banyak cerita-cerita menarik dan juga cerita-cerita misteri dekat Malaysia. Okey. Berdasarkan video itu, doktor rasa apa yang kesalahan dalam video itu? Jadi di sini apa yang kamu ingin justifikasikan? Baiklah, berdasarkan video yang saya tunjukkan kepada Dr. Adi, saya setelah menganalisis terdapat satu masalah. Masalahnya ialah banyak cerita-cerita yang menarik di Malaysia. Jadi sebenarnya tidak betul dari segi tata bahasa Melayu, sebab kesalahan pengulangan maksud. Faham? Jadi dalam bahasa Melayu kan kita mempunyai kata bilangan seperti banyak, beberapa, semua dan sebagainya. Apabila kata bilangan itu digunakan
di hadapan kata nama tersebut tidak perlu digandakan kerana kata bilangan itu sendiri sudah membawa maksud lebih daripada satu. Betul? Jadi saya memperbetulkan masalah masalah tu kan. Jadi jawapannya ialah antara banyak cerita ataupun cerita-cerita sahaja. Betul? Betul. Sebab benda ini kita boleh anggap sebagai lewat lah. Paling lazim kita nampak ialah para guru-guru. Para guru. Maknanya kita tak boleh guna para tu banyak kali. Ini sama ada kita guna para guru ataupun guru-guru. Faham? Ini adalah konsep sebagai kata majmuk lah dalam frasa nama. Bagaimana kita gunakan para tu dan ataupun kita nak gunakan kata majmuk tu sendiri. Okay, faham? Faham doktor? Okay. Ada soalan lagi setakat ni? Mira. Setakat ni itu je yang kami dapat analisis. Nanti kalau ada lagi kami akan berjumpa dengan doktor lagi untuk lebih faham lah dengan apa yang kami cuba faham tu, supaya apa yang kami analisis tu betul dan tidak salah dari hukum tentang bahasa. Okey, betul, bagus. Saya banggalah dengan kalian. Untuk kulumus dan bergelebih tenaga kalian dua ni dalam menyelesaikan tugasan saya lah. Teruskan jadi rajin kita. Jadi guru bersedia bagus. InsyaAllah doktor. Okey. Jam pun dah nak dekat pukul 11, jadi kami undur diri dulu ya doktor. Boleh, undur lah diri. Saya banyak kerja lagi. Kami undur diri dulu doktor. Okey. Sebagai penutur bahasa Melayu yang tercinta, kita haruslah memiliki satu kesedaran berkenaan dengan bagaimana tata bahasa digunakan dalam kehidupan seharian. Salah sikit tak mengapa. Cuma jika kesalahan itu terlalu rancu dan terlalu lazim dalam kehidupan kita, ia akan merosak sedikit banyak, merosakkan bahasa kita, kemurnian dan keagungan bahasa itu sendiri. Jadi kita haruslah merujuk sumber yang sahih seperti Kamus Tata Bahasa Dewan ataupun Dewan Bahasa Pustaka sendiri. Banyak rujukan untuk memastikan ayat yang kita ingin lontarkan dan kita ingin gunakan mematuhi sistem tata bahasa dan nahu yang tepat. Selain itu, usaha kita untuk membetulkan kesalahan bahasa perlulah dijadikan satu amalan yang berterusan supaya masyarakat tidak terbiasa dengan ayat-ayat yang menyeleweng daripada format tata bahasa. Okey, pergi, kita nak bekerja ni. Baiklah, sebagai penutur bahasa Melayu yang tercinta, kita perlu memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Jadi dalam era digital masa kini, kepekaan terhadap kesalahan bahasa amat penting bagi mengelakkan penyebaran penggunaan bahasa yang salah melalui media sosial seperti aplikasi TikTok, aplikasi Facebook dan sebagainya. Selain itu, pemantapan ilmu tata bahasa harus diberi penekanan sejak di bangku sekolah agar generasi muda mampu menggunakan bahasa Melayu dengan betul, tepat dan berkesan. Seterusnya, penerapan sikap ciptakan bahasa harus seiring dengan kefahaman terhadap tata bahasa supaya bahasa Melayu terus berfungsi sebagai lambang identiti dan jati diri bangsa. Dan yang terakhir, melalui kesedaran ini, masyarakat akan lebih menghargai keindahan bahasa dan akan berusaha memperbaiki kesalahan penggunaan ayat dalam komunikasi harian. Macam yang kita biasa dengar, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Sekian, terima kasih.